Saya guna Bigongsi masa kena post kemalangan, saya pergi ke KPJ Seremban. Saya tunjuk kad saya dekat telefon je nombor saya. Lepas tu saya kata saya ada ini saja insurans. Boleh pakai tak? Dia kata dia pun ambil. Lepas tu dia check, dia bagi tahu saya, cik boleh masuk buat lah. Sebab apa? Cik punya cover sejuta. Ya betul saya kata. Macam mana awak tahu saya punya cover sejuta? Dia pun pusing komputer dia, ni cik tengok. Betul lah saya kata. Alhamdulillah kan. Saya terus lah masuk betul buat malam tu. Itulah saya kata memang betul bala dia kata ni Bigongsi. Kita tak tahu pun menilai masa tu sebab kita anggap macam was-was tau. Bayar RM40 boleh cover sejuta. Mana saya kata was-was ingat mula-mula tak terfikir. Bila masuk betul dia yang hospital yang maklum kat saya. Cik cover you sejuta boleh masuk order mana. Dia jam siapa dengan abang? Kawan? Kawan. Terkejut lah dia? Terkejut dia. Ya betul dia. Kelas kawan Dan kawan abang ambil masuk join juga. Kau pun terkejut? Ya. Teman saja ingat pergi hospital. Tunggu setengah jam saja. Dia masa tu saya tak tahu proses yang kata pergi ambil GL apa semua, kita kena minta kita punya ejen kan. Hospital tu yang mohon submit GL. Mana dah setengah jam, cik boleh masuk buat lah. Jadi masak ini tu perlu 40 minit. 40 minit lebih kan. Sebelum ni bos nak pergi dekat mana? Hospital kerajaan Seremban. Saya fikir, lepas tu saya kata nak try lah pakai kad ni tengok betul tak betul kan. Masa first mula guna. Bila pagi pakai memang betul lah. Lepas pada saya kena tu, recommend tu adik-adik saya masuk dulu. Yang first adik-adik saya masuk.